Sementara itu, di daerah Baling, Kedah, 300 penduduk masyarakat asli memperoleh manfaat menerusi program khidmat masyarakat yang dilaksanakan KPJ Penang Special Hospital Bandar Pedah bersama 50 sukarelawan dari Wild Trunk Utara, pacuan 4 roda dan motosikal berkuasa tinggi. Lebih menarik, khidmat komuniti yang dilaksanakan seawal 7 pagi telah mendapat kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri yang mengiringi konvoi ke perkampungan orang asli Ulu Lenggong. Pemeriksaan dan pendidikan kesihatan telah diberikan kepada 100 kanak-kanak masyarakat asli selain aktiviti gotong royong membersihkan surau dan tanah perkuburan antara pengisian program. Program ni saya berterima kasihlah kepada KPJ Hospital Pulau Pinang, KPJ, dan aktiviti yang dilakukan di sini. Saya dan penduduk amat berterima kasih dan bersyukur ada yang pihak yang sudi hadir ada melawat kami di sini. Aktiviti pada umumnya adalah membersihkan kawasan surau, kawasan perkuburan. Kita juga membuat pemeriksaan kesihatan terutama pada kanak-kanak, pemeriksaan fizikal, rambut dia, kuku dia, gigi dia, dan juga kita cek di segi pemakanan lah. Dan insya-Allah kita akan buat follow up dengan program yang sama pada masa yang akan datang. Tak cukup lagi kesihatan dari segi tahap kebersihan. Kita cek dari fizikal kepala, mulut, telinga dengan kuku-kuku. Masih mempunyai banyak kotor-kotoran lah. Tapi cara yang kita berkomunikasi tu ada yang mereka faham dengan ada yang tak faham lah. Kita juga tunjuk yang demonstrasi untuk cara menjaga kesihatan. KPJ turut menyampaikan bantuan barangan keperluan harian kepada 80 keluarga dan set alat tulis kepada kanak-kanak orang asli.